Subhanallah. Cuba kita renungkan setiap bait dalam doa ini. Kita memohon keampunan, rahmat, dan kesejahteraan. Kita meminta agar tempat persemadiannya dimuliakan dan dilapangkan. Kita berdoa agar segala dosanya dibersihkan sebersih-bersihnya, seperti kain putih yang tiada cacat cela. Kita juga memohon agar Allah menggantikan segala yang ditinggalkannya di dunia ini, dengan sesuatu yang jauh lebih baik di sisinya. Dan yang paling utama, kita memohon agar dia dimasukkan ke dalam syurga dan dilindungi daripada seksaan kubur dan api neraka. Inilah permohonan seorang anak, seorang sahabat, seorang mukmin kepada saudaranya yang telah pergi. Ingatlah, jika arwah adalah lelaki, kita gunakan lahu, dan jika perempuan, kita gantikan dengan laha. Seterusnya, ada kalanya selepas kita selesai membaca surah Yasin atau mengadakan majlis tahlil ringkas, kita ingin memanjatkan doa yang khusus untuk kubur si mati. Doa yang ringkas tetapi sangat mendalam maknanya. Lafaz doa ringkas, selepas bacaan Yasin tahlil Arab. Allahumma aj'al qabrahu raudatan min riyadil jannah, wala taj'alhu hufratan min hufarin nar. Terjemahan. Ya Allah, jadikanlah kuburnya sebagai sebuah taman daripada taman-taman syurga, dan janganlah engkau jadikannya sebagai sebuah lubang daripada lubang-lubang neraka. Betapa indahnya permohonan ini. Kita memohon agar kubur yang sempit dan gelap itu diubah oleh Allah menjadi sebuah taman syurga yang indah dan lapang, dipenuhi dengan nikmat dan ketenangan. Dan kita berlindung kepada Allah daripada kubur itu menjadi salah satu kawah api neraka yang penuh dengan seksaan. Semoga doa ringkas ini menjadi asbab kesejahteraan buat arwah di alam barzakh. Sekali lagi, jika arwah adalah perempuan, kita tukarkan qabrahu kepada qabraha dan taj'alhu kepada taj'alha.